Bila Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Al-Harith sampai lambat cari dalam kota Mekah, jumpa satu bayi. Halimah Sa'diyah pun tanya, kenapa orang tak ambil bayi ni? Sebab anak yatim. Kan? Kalau anak yatim, siapa yang nak bayar nanti? 2 tahun kami nak menyusu. Bila orang sebut yatim, semua tak mahu. Allah SWT mencampakkan perasaan kasih dalam hati Halimah kepada Muhammad. Apabila bawa balik Muhammad sampai di rumah, Halimah melihat selepas 1 minggu, selepas 2 minggu, binatang-binatang ternak Halimah susu dia penuh. Tanaman-tanaman Halimah menjadi. Ketika mana di kampung itu keseluruhan tanaman kering. Jadi dia tengok tu, suami isteri berbincang. Kakak tengok, pelik kan, tanaman kita saja jadi, ternakan kita saja yang ada susu. Akhirnya mereka pun yakin bahawa keberkatan itu datang daripada bayi yang baru mereka ambil daripada kota Mekah, iaitulah Muhammad ibn Abdullah. Bukan sahaja suami isteri itu perasan, orang kampung pakat singgah di rumah Halimah. Lalu mereka berkata, wahai Halimah, keberkatan yang sedang dirasakan oleh keluarga kalian sekarang ini datang daripada bayi itu. Tuan-tuan nampak tak barakah Rasulullah? Keberkatan manusia yang paling disayangi oleh Allah ni bukan setelah dia umur 50 tahun dah pergi haji 3 kali, dah buat umrah 12 kali, puasa. Sebelum dia membesar, apabila Allah Subhanahu Wa Taala kasih dengan seseorang, kemuliaan itu telah pun mengalir di dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada Nabi bayi lagi.